Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Atif Mubarak bin Abdullah Al-Mubarak dari Sultan Student. Kita dapat lihat di belakang sana terdapat lampu isyarat yang berwarna merah, kuning dan hijau. Itu ialah lampu isyarat sekolah kita. Jadi, apakah fungsi traffic light sekolah kami ini? Fungsinya berbeza dengan traffic light di luar sana. Jika lampu isyarat berwarna hijau, ia membawa maksud yang pintu pagar sekolah telah terbuka dan bersedia untuk menerima murid masuk ke dalam. Jika lampu isyarat berwarna kuning, ia membawa maksud yang pintu pagar sekolah tinggal 5 minit saja lagi untuk tertutup. Jika lampu isyarat berwarna merah, ia membawa maksud yang pintu pagar depan sudah tertutup dan murid-murid perlu melalui pintu belakang. Saya Atif Mubarak dari Sultan Studio. Keselamatan murid keutamaan kami. Sekian, terima kasih.